Jabatan haiwan kot. Takkan jabatan haiwan macam ni. Siap ada bodyguard semua tu. Entah. Diorang ni penduduk ayam kot. Esok, kau tengok tu. Ada benda jatuh tu. Jom kita pergi ambil. Nanti. Ini macam gambar ayam. Iyalah. Ini gambar ayam kau lah, Sob. Ayam musuh. Kalba, apa yang kau jadi kata? Kalau kau jadi ayam kan baik bagi kawan dengan aku. Mana nak aku tahu. Aku lahir je terus jadi kata. Aku pergilah tanya sama aku tu. Lama. Kau tadi ya. Alah, habis aku macam ni. Orang dah tahu kau kecil kampung ni ya. Apa aku pergi dulu tau. Orang tadi cakap apa-apa tau. Kenapa lebih ni ha? Macam orang hilang akal ni ha? Tak ada lah, Cik. Encik sendiri dah selongkar di rumah saya ni kan? Tapi kenapa tadi anak Pak Mat cakap gambar tu gambar ayam dia? Alah, budak-budak Encik. Belum matang. Itik pun tak berapa kenal lagi. Ini kan pula ayam. Apalah kau ni, Bet? Dari tadi tengok asyik takut je boleh nampak band tu. Siapa orang tu ha? Orang mana? Itulah yang kepala botak dengan dua orang yang garang tadi tu. Yang dua orang tu aku tak perasan sangat. Tapi yang botak tu mengingatkan aku pada sesuatu lah. Bet, ceritalah kat aku, Bet. Lama dah kisah ni, Ma. Beberapa tahun yang lalu kan. Aku tinggal dekat sebuah bangunan putih yang dekat Warapi. Kat sana lah aku ditetapkan dibesarkan. Aku tak menetas melalui proses nama kau tahu. Sebaliknya melalui raman cara elektronik. Ada makmal ukuran genetik. Mana kau tahu? Aku tengok video lah. Tengok pergi tu dia orang rakam dalam VHS dengan Betacam. Okey, lepas tu? Dalam banyak-banyak telur yang menjalani rawatan makmal tu, cuma aku saja yang terselamat dan berjaya ditetaskan. Habis tu, telur yang lain tu apa jadi ha? Tahu lah, dia orang pun dah cakap. Sebab lepas tu, seluruh kajian dia orang tumpukan dekat aku. Dia orang kan macam dengan makhluk asing kau tahu. Semua data peribadi aku dia orang rekod. Sampai bulu aku pun dia orang kira. Dasar tu ni, Bet. Macam betul lah pengalaman hidup kau ni. Macam ayam lain lah. Lepas tu apa jadi ha? Lepas tu kan dia orang ada aku baca surat khabar. Tak, dia orang ada aku mengenal huruf dulu. Aku belajar baca A, B, C, sampai Z. Umur aku 3 bulan je. Aku dah boleh mengenal huruf, kau tahu. Mak Beda lah kau, Bet. Belum, itu boleh beda lagi. Ada lagi kau tahu, dia orang ada pula. Aku mengenal angka. Lagi penting kepala aku. Angka? Angka tu apa, Ben? Ha? Tak sama ke dengan huruf? Mana sama lah, Ma. Huruf tu yang A, E, B, C, D, E. Orang mati sampai Z tu. Angka tu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tu. Lepas tu kan, sampai ke tahap. Kau tahu aku boleh berinteraksi dengan manusia. Aku boleh faham hampir 3,000 perkataan dan ada hal yang mudah-mudah. Dia dah takut. Kau bercakap dengan dia orang ke, Bet? Berinteraksi lah. Bukan dengan melalui peran-peran ada kami menggunakan komputer. Macam mana, ha? Alah, aku jawab sebarang arahan dengan cara menulis perkataan yang memberi sesuatu makna yang telah diproses dalam kepala otakku. Benar aku baca. Maknanya kan, kau boleh berfikir. Iyalah. Sebab tu aku mengambil peluang ni untuk mengumpul sebanyak mungkin maklumat yang boleh aku dapati di makmal tu. Habis, diorang tu tahulah otak kau boleh berfungsi macam manusia, Bet? Mungkinlah, tapi aku rasa diorang tak dapat menilai berapa tahap IQ aku. Sebab tu, kajian demi kajian dibuat. Ujian darah, ujian kromosom, ujian DNA. Malah sampai satu tahap kan, Alba. Kepala otak aku pun
diorang nak belah korang. Diorang nak tengok macam mana otak aku berfungsi. Teruknya. Habis kan, kau tak buat bantahan ke? Kau ada hak apa untuk mempertahankan otak kau tu? Takkan nak biar je diorang kopek-kopek kepala kau tu? Itulah mula-mula aku tak tahu yang kita boleh melawan tau. Aku ingat semua arah TV. Tapi bila aku banyak tengok TV kan, aku dapat idea. Habis tu kalau mana diorang Abang? Gila kau kawan. Diorang nak apa ya? Aku ambil jalan selamat lah. Macam mana? Aku menunduk. Ikut lori sampah dah. Jauh ni lori sampah Semerayau, Bet. Okey, sampai Johor. Apa dia buat? Manalah aku tahu. Aku pun tak sempat nak tanya dia baru pasal dia bawa lori sampah sampai kat Johor. Dia balik kampung kot. Nak jimat lah tu dia pasal tu. Tak pun malas nak berebut beli tiket bas. Dia bawa lah lori tu sampai lori sampah tu. Ya, kot. Habis tu, macam mana kau boleh sampai dekat rumah Usop lah, Itulah aku nak cerita ni. Sebaik tadi aku melompat turun dari lari tu kan. Aku nampak papan tanda selamat datang ke Parit Sotong. Alah, itu kau dah cerita dah tadi dah, Bet. Okey. Lepas tu kan aku nampak 3 orang muda tengah jalan kaki balik dari sekolah. Sekolah apa? Sekolah lah. Lepas budak belajar tu, kau di sekolah pun tak tahu ke? Taklah. Maksud aku sekolah Tamil ke sekolah Arab? Mana aku tahu? Kau ni janganlah menampak aku nak cerita ni. Lepas tu kan, aku tengok dia orang berpecah. Tinggal budak-budak tu seorang. Siapa? Usop lah. Siapa lagi yang botak dalam ramai-ramai tu? Iyalah, Abu tak juga apa? Tadi kan kita cerita pasal Usop macam mana aku boleh terlibat dengan dia. Okeylah, okey. Lepas tu? Aku pun jalanlah ke sebelah dia. Sebelah siapa? Usop lah! Apalah kau dipegang sangat lah. Lepas tu kan aku jalan dia terus ikut dia sampai rumah dia. Lepas tu kan aku rasa cukup selesa sangat tinggal kat rumah Usop kan. Diorang pun tak perasan kehadiran aku kat situ. Dan Usop dengan ayam lain. Ayam lain tak kacau kau ke masa tu? Diorang tak marah ke masuk kerja diorang, Biasa lah. Bila kita pergi ke satu tempat tu, mesti ada kawan yang degi benda kan. Mesti ada yang nak tunjuk kawan dia. Biasa cerita tu. Sorry lah dekat aku. Engkau ingat tak? Adalah ayam jantan yang belakang tu. Oh, dia tu. Tahulah aku. Dia pernah patuk kepala aku sekali dulu Zebet. Itulah. Dialah ayam yang pertama dengan campur ke aku. Hasam betul. Habis tu kau tak lawan? Mula-mula aku pening. Dia pelong aku sampai aku pening. Habis? Kalah ke Zebet? Mula-mula kalah sikit. Sebab aku tak ready kan. Dia sempat terpeling 8 kali dia. Piak. Baru terpeling aku. Masuk kali ke-8 aku pun tepi. Aku kasih pehen sekali. Pecah ke telinga dia. Alamak, terang kau. Lepas tu apa tadi, Lepas tu terus direncanakan. Lepas sekarang ni kan kucing orang. Mana betul lagi kepala dia tu. Kejap dia dengan kuda kambing. Kejap dia dengan kerbau. Kejap dia dengan kuda lipan. Tapi itu dululah kan. Tak lama lagi. Aku nak kena pergi dari kampung ni. Tempat ni dah tak selamat lagi bagi aku. Kau makan selamat. Kecakkan selamat. Alamak! Abang tolong aku, Abang! Betul. Saya dapat tangkap dia. Ini aku pasal sini. Apa ni? Tolong! Alah, tak menena aku dah buat ni. Terima kasih dengan kerjasama awak. Jangan bimbang. Kami cuma nak merakamkan rekod dan perkembangan mutakhir ujian genetik yang telah dijalankan. Zebet, akulah. Macam mana kau boleh ada ini lah? Alah, Bet. Aku pun IQ tinggi juga. Masa Usop dengan cakap-cakap dengan kau tadi, aku menyusul masuk ikut pintu belakang van ni.